Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut adat di kampung, adat dijaga, lembaga dijunjung. Halaman luas ladang bersambung, suak dan sungai sama dilindung. Hutan dipelihara hidup disambung, di sana tempat anak cucu berlindung. Adat membuat kampung halaman, rumah jangan sembarangan, halaman jangan asal-asalan, kebun jangan ditelantarkan, ladang jangan ditinggalkan, sungai jangan dikeringkan, suak jangan disia-siakan, hutan belantara jangan dibinasakan, di sana tuah ditegakkan, di sana maruah ditegakkan. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam Majlis Literasi Budaya Melayu, yang mana pada hari ini kita masih melanjutkan bacaan kita, iaitu membaca sebuah buku yang berjudul Kearifan Pemikiran Melayu, karya digubah oleh Datuk Haji Tenas Effendi, yang mana pada hari ini kita telah pun sampai kepada bab yang ke-6, iaitu pemikiran Melayu tentang pemukiman dan lingkungan alam sekitar. Berikut ini adalah ringkasannya. Di dalam menyusuk kampung halaman, difikirkan pula sumber penghasilan. Dalam menyusuk kampung halaman, hutan dipelihara, hutan diperhatikan. Adat orang menyusuk kampung, pantang larang sama dijunjung, supaya hidup sama beruntung, turun temurun sambung menyambung. Adat orang menilai alam, berhutan lebat, berimbau dalam, ingat kepada tuah alam, ingat kepada tuah alam. Tanda orang memegang amanah, tahu menjaga hutan dan tanah, taat memelihara kampung halamannya, setia menunggu pendam perkuburannya. Membangun rumah dengan amanah, membangun negeri dengan akal budi. Apabila rumah tidak senonoh, lambat laun tentu bergaduh. Apabila rumah menyalahi adat, lambat laun membawa mudarat. Apabila rumah tidak semenggah,
lambat laun berpecah belah. Adat orang bersuku sakat, adat bertanah, berimbau lebat, adat orang berkaum suku, berhutan tanah sejak dahulu. Adat orang asal muasal, berhutan tanah walau sejengkal. Di dalam hutan banyaklah contoh teladan. Di dalam rimba banyak yang bermakna, di dalam tanah banyak yang berfaedah, di dalam laut banyak yang patut. Catatan, menyusu adalah membekalkan atau memulai membuat negeri.